Abdullah cakap sini, Bangladesh sana kahwin murah. RM1 kahwin, 50 sen kahwin. Sini kahwin, tak payah kahwin lah sini. Hai kepada semua yang masih lagi bersama saya, Jamal di Temerloh. Sini. Dah. Sekarang kita akan mula mencari kedai Gobang Maju yang famous dengan ikan patin tempur. Ya. Okey, mari, jom. Alah, tak nak ikut. Okey, masih lagi bersama saya di Sangka Ikan Patin Gobang Maju. Oh, bersama saya Pak Rubasikal. Pak Rubasikal, boleh share tak rahsia-rahsia penjagaan ikan patin? Solat jangan lupa. Petang-petang bawa pergi jalan-jalan ni patinnya. Bagi makan Domino's, daging burger. Itu aja. Assalamualaikum. Okey, itu saja untuk hari ini. Salah di tempat ini. Kita ke lokasi seterusnya. Hai, masih lagi bersama saya di kedai Gobang Maju. Kedai ni sangat famous dengan ikan patin. Maafkan saya, ikan patin. Jadi, jom makan. Saya dah ke bulu. Bukan ikan patin. Bukan ikan patin. Bukan ikan patin. Ikan patin. Ikan patin bakar. Air keladi special. Wow, ikan patin dia mana? Okey, bersama saya Abang Patrol yang sedang membakar ikan patin. Abang Patrol. Dah berapa lama abang mula membakar ikan patin? Baru 5 minit. Okey, apa rahsia kejayaan abang dalam bermain api itu? Saya dapat menakluki dunia Dragon Ball. Okey, itu saja soalan-soalan saya. Mari kita ke meja di hadapan saya. Okey, sekarang saya ingin mengacau seorang pelanggan yang kelihatannya nampak Hai abang pelanggan. Boleh saya menemu nama abang pelanggan? Okey, apa yang sedapnya kat sini? Yang sedapnya kat sini ikan patin memang sedap. Rasa tak hanyir. Dan kita boleh rasa ikan tu lembut. Ya Allah, makanan aku. Hai, anda masih lagi bersama saya dan Tuan Gobang Maju. Jadi, Abang Gobang, dah berapa lama abang buka kedai ini? Yang pastinya ramai nak tahu kan? Apa rahsia kejayaan Abang Gobang? Yang kita semua pastinya nak tahu. Lagi satu, apa yang spesialnya kat sini? Pastinya ramai nak tahu. Ikan. Kat sini spesial macam-macam. Datang ya. Mat, kau ni tudung yang besar tak? Ni aku nak tunjuk. Nanti korang boleh tahu yang benar. Tudung yang besar. Tudung ni cantik. Besar-besar. Macam mana lah? Ada tak ni? Dia korang. Mat. Anda. Pakailah dia. Mana? Tak boleh. Cantik. Tudung tu lah yang laku tu. Dia punya. Ya, cantik kan? Ni kalau dapat dah aku. Hai. Zulkifli. Hai, saya bersama Ijul. Hai. Dengan Datuk Alif Syukri. Abang belajar lari. Abang Apa kau Ijul? Sihat. Tok, Ijul sini Tok. Ni Zuki. Malam
tidurlah sayangku, siangkan. Kenapa ni? Aku demam lah. Teruk ni demam kau. Ya, demam. Bangun, Ki. Bangun. Cepat. Bangun. Ki, apa? Ni denggi. Ki, kau. Ubat dah makan? Dah. Matika? Dah. Panadol? Dah. Gigi dah makan? Jilat dia tadi. Doktor dah jumpa? Dah. Ambil lagi lawak? Dah. Ni abang yang gerai pak. Dekat kaki tu. Dah. Abang cakap kayu pak RM3. Kau ni Ki. Nasib baik aku selalu ajak masalah kau. Apa? Pakailah ni Birodi. Untuk apa ni? Untuk macam kau lah demam-demam ni. Denggi ke, apa ke. Nyamuk bahaya tau. Memanglah. Belut dia tak bahaya. Sebab tak ada kes berbual dengan belut kan? Tak ada. Ini mana-mana nak pakai ni. Ini kena. Banyak halangan. Dia sapu kan? Dia kena sapu je ni. Sapu kan? Boleh. Sapu ni, kalau tak macam mana nak fikir kan? Ni. Belakang sini ni. Sapu. Belakang kedua tu. Belakang ni, kita kena sapu juga. Bila nak sihat. Ni. Kita kalau nak sihat, kita ada situ. Puting. Yang ni, nampak? Angin ni. Ni, macam ni. Dia kena tahu lagi. Kalau keluar semua angin. Demam ke? Tolong sapu ni Birodi. Aku dah lambat. Sapu sendiri. Birodi melegakan demam. Patah hati, sungguh-sungguh. Weh, diamlah Ki. Aku cakap telefon ni Ki. Dah lah suara tak sedap. Hidung kembang. Aduh. Tuhan, aku tahu banyak dosaku. Hanya ingat kamu lalukanku. Suat, maju. Bila ada maju, rasa Ki. Abang terajak lari. Lari. Maju, bergaya kaya. Laris lagi. Ready ya? Okey, lompat. Takutlah. Takut lompat lah. Tak nak main lah. Alah, lompat juga. Try. Sorry. Janganlah minum. Nanti kita tak boleh. Apa? Kau nak try? Hai, cantik rambut. Pakai apa tu? Pakai ni. Rambut cantik. Terbayang saya macam ikut jambul anak kita nanti. Lagi. Awak tahu tak lautan mana yang dekat? Buat apa? Sebab saya nak menyelam ke dalam lautan hati awak. Aku
Twerking like Miley. Start twerking like Miley.